Hai guys, so hari ni saya nak cerita dengan korang satu projek baru di Gombak Heights. Okay, hari ni saya nak buat tunjuk satu banglo. Okay, ini freehold, individual title. Okay, ni unit dia. Design dia korang boleh tengok sangat contemporary, sangat cantik. Okay, ini adalah banglo. So banglo ni dia ada land size bermula daripada 4,500 square feet up to 8,400 square feet tanah, dan size dia up to 5,000 hingga 6,000 square feet. Macam mana dalam dia? Nanti kita tengok. Saya nak buat tunjuk ruang dekat luar dulu. Okay guys, so ni adalah banglo, bermakna tanah korang adalah keliling. Okay, so ni belah tepi. So area sini korang boleh buat korang punya garden, private garden, swimming pool. Okay, landscape. Ni dia punya design daripada tepi. Dia boleh tengok design rumah daripada tepi. So sangat modern, color pun modern, very cantik. Ni posh area. So depan ni saja korang boleh fit 4 biji kereta. Tapi kalau korang ada lebih banyak kereta, korang nak expand, boleh je. Individual title, so korang boleh renovate ikut suka. Okay, kita ada plug points tu untuk korang letak, okay, korang punya EV charger. So ni tanah belah tepi. Okay, belah sini, belakang pun ada tanah. Nanti kita akan explore. Jom kita tengok dalam. Okay, so ni korang punya entrance. Okay, jom kita tengok. Alright guys. Sangat cantik, sangat luas. Okay, ini adalah living area korang. Okay, tepi ada pintu untuk buka keluar. Okay, kalau korang ada guest kat sini nak chill-chill, boleh buka pintu. Belakang ada dining area. Okay, dining area, open kitchen. Boleh tengok belah belakang sana. Okay, semua belah tepi kan. Nampak belah tepi kita ada pintu. You guys boleh open. Sangat special. Belah sini ada powder room for your guests. Right. So layout dia very efficient dan sangat cantik. Living room sebelah dining, and then you ada open dry kitchen you. Okay. Bawah ni ada lagi satu guest room. Okay, sini pintu utama dia. Ni you punya boleh buat wardrobe, you ada you punya ensuite bathroom. Ni you punya guest room. So sangat luas, sangat besar. Okay, ada juga pintu macam ni untuk buka keluar terus. So imagine kalau kat sini you punya parents duduk, right? Okay, dia nak keluar terus je buka ni, keluar. Okay, easy access ke belakang. Ni tanah belah belakang. So banglo korang ada tanah tepi, ada belakang, belah sana pun ada. Sebabnya rumah korang tak attach dengan rumah orang lain. Okay guys, this is the master number 1. So kita ada kat belakang ni. So ni tadi dry kitchen kan. Okay, ke belakang ni pergi masuk kita punya wet kitchen. Okay, sebelum sampai wet kitchen kita ada maid's room. Dia ada dia own toilet belah sana. Okay, ni kita punya wet kitchen. Sangat luas guys. Belah sini ada pintu keluar. Untuk access untuk you punya maid pun boleh. Dan untuk access ke belakang. Okay, ni adalah ground level. Jom kita tengok level 1 pula. Okay, ni tangga korang. You guys boleh tengok sampai atas, memang cantik. Okay, railing dia pun cantik. Ada natural sunlight. Okay, ni space ni you guys boleh buat private lift. Okay, memang kita dah sediakan ukuran dia dan design dia sesuai untuk korang letak private lift. Okay, ni living room dekat atas ataupun kita panggil family room. So kat sini ada satu, korang nak buat games room ke, nak buat macam ni, tempat lepak, no problem. Okay guys, belah sana is the master bedroom. So sangat luas. Okay, tingkap belah tepi ada, belah depan ada lagi balcony. Okay, boleh buka. Belah sana, okay, ni ramai akan suka lah. Sebab kita ada walk-in wardrobe. Sangat lebar. Walk-in wardrobe masuk ke kita punya master bath.
Okay, sink area for his and hers. Ada bathtub kat sini. So this is the master bedroom. Jom kita tengok bilik nombor 3 pula. Sebab tadi satu kat bawah, ni master. So ni another room dekat level 1. Pun besar juga. Okay. And then belakang pun ada balcony. Okay guys, I nak tunjuk you guys something. Nampak tak? Jom sana, cuba zoom. Boleh nampak PNB. Okay, tak apa, nanti kita tengok view lain yang lebih jelas. Ni bilik belakang. Walk-in wardrobe pun sangat besar. Belakang ada lagi toilet. Okay. Ni pun kita panggil second master sebab dia ada juga for his and hers. Okay, cuma dia tak ada bathtub. Tapi shower pun ada 2. Shower pun ada 2. Okay, sangat besar. Ni adalah level 1. Jom kita nak atas pula. Design dia memang cantik lah kat Gombak Heights ni sebab kita pun dekat bahagian bukit. So design dia very exclusive, very elegant dan juga very modern. Layout dia memang semua layout yang orang mencari. Okay. Jom kita tengok dulu belah sini. Okay, this area ada lagi satu family area. You guys boleh buat mini theater kat sini. Okay, games room ke, movie rooms, it's up to you. Okay, belah sini ada lagi satu bilik. Macam showroom kita buat games room. Belah sana ada lagi balcony. Okay, ni saya nak tunjuk. You guys boleh zoom sana. Nampak tak? Boleh nampak PNB 118, boleh nampak KL Tower, boleh nampak KLCC. So guys, memang kita dekat higher ground. Okay, kawasan ni memang eksklusif. Okay, jom kita tengok. Ada lagi 2 bilik. Ni another bilik dekat belakang. So tingkap dia, bilik ni best. Nampak view dia. Semua PNB 118, KL Tower, TRX, KLCC, semua dia nampak. $1 million view. Okay, dia ada dia own toilet. Belah sini lagi satu bilik. Okay, boleh masuk king bed. Ni semua wardrobe. Ni bukan dinding ni wardrobe. Dia ada dia own toilet. So bungalow ni sangat besar. 6+1 room, 6+1 bathroom. So guys, kalau korang berminat nak view bungalow yang best ni, land size yang besar, freehold, big build up, okay, layout yang efficient, boleh contact saya sekarang. Kita set date, set appointment, view bungalow yang cantik ni di Gombak Heights. Thank you guys.